Limbungan kapal Itali Fincantieri mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian kerjasama teknikal dengan syarikat Malaysia Enra Energy Solutions untuk memasarkan bersama kapal Fincantieri bagi pemodenan berterusan tentera laut diraja Malaysia, di mana Enra Energy Solutions ialah syarikat Malaysia yang menyediakan perkhidmatan, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih maritim. Dengan perjanjian itu akan menjadi asas bagi penyelenggaraan tempatan dan pemindahan teknologi jika tawaran Fincantieri dipilih oleh Tentera Laut Diraja Malaysia. Penandatanganan perjanjian itu pada 21 Mei telah berlangsung di hadapan Menteri Pertahanan Malaysia dan Timbalan Menteri Luar Negeri Itali bagi Kementerian Pertahanan, dan telah dirasmikan oleh pengerusi Fincantieri, serta Ketua Eksekutif Enra Energy Solutions, di mana wakil Fincantieri di gerai syarikat itu berkata bahawa tumpuan semasa untuk Tentera Laut Diraja Malaysia adalah pada program Littoral Mission Vessel Batch ketiga dan Multirole Support Ship, MRSS. Untuk Littoral Mission Vessel Batch 3, Fincantieri menawarkan reka bentuk FCX-20, dengan reka bentuk telah dipilih untuk program OPV Baharu Tentera Laut Itali, di mana Fincantieri menawarkan reka bentuk kraft pendaratan amfibia Kalaat Beni Abis untuk kapal sokongan pelbagai peranan, MRSS, dengan Fincantieri terbuka untuk menyesuaikan kedua-dua produk itu mengikut keperluan Tentera Laut Diraja Malaysia. Kedua-dua program kapal misi Littoral Batch 3 dan MRSS dijangka dibiayai di bawah rancangan Malaysia ke-13, yang akan berlangsung dari 2026 hingga 2030, di bawah rancangan pemodenan 15-5 revised oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, yang dilancarkan di Defence Services Asia 2024, dengan tambahan 3 kapal LMS tambahan dan 2 kapal MRSS akan dibeli selama masa 2026 sehingga 2030.